Hari ni rasa nak makan western pula. So kita buatlah aglio oglio seafood ni. Ada kepah, ada udang. So mula-mula kita masak dulu spaghetti ni. Yang ni kita guna angel hair lah. Dah menggelegak macam ni, kacau-kacau sikit, bagi dia lembut sikit. So kalau tak tahu macam mana spaghetti masak, boleh tengok video kat bawah-bawah. Lepas tu dah masak, dah lembut elok, kita pun toastkan. Lepas tu kuali yang sama, kita pun panaskanlah bawang. Panaskan pula, goreng. Lepas tu masukkanlah kepah ni, biar dia masak, biar dia buka-buka dulu. Lepas tu kita masukkan Italian herbs. Ni bagi rasa sikit kan, lebih sikit. Lepas tu letaklah lauk lain, macam ni letak udang, barulah rasa lagi. Lepas tu letaklah sayur-sayuran, capsicum apa semua tu. Lepas tu masukkanlah spaghetti yang dah lembut tadi tu. Gaul-gaulkan hingga rata. Agak-agak dah rata macam ni, boleh rasa sikit. Rasa sikit dia punya masin tu semua cukup ke tak. Dah okey semua, bolehlah hidangkan. Siap lah, letaklah mangkuk cantik macam ni. Tengok menarik kan.